Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz sekarang masuk melalui pintu Babus Salam untuk menziarahi makam baginda Nabi SAW. Perlu masuk melalui pintu Babus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana waftah lana abwaaba rahmatika. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى سميني يا أخي سميني جزاك الله خير. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan saya ini kalau dari sini kita dapat melihat mimbar, ya. Itulah mimbar di antara mimbar sehingga ke rumah baginda Nabi yang disebut sebagai Raudhah. Baginda Nabi SAW menyebut ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman-taman syurga. Di Raudhah ini, di sinilah tempat yang ramai orang datang untuk solat, berdoa, kerana dia merupakan tempat yang mustajab. Di dalam Raudhah ini ada beberapa tiang. Antara tiang yang salah satunya tiang yang mempunyai kelebihannya, tempat itu mempunyai kelebihannya. Baginda Nabi SAW dia pernah memberitahu sesiapa yang tahu akan kelebihan tempat ini, nescaya dia akan cuba untuk solat, ya, solat di situ, iaitu tiang Aisyah nombornya 119. Di sana, ya, tiang Aisyah. Ya, sini dapat lihat. Itulah tiang Aisyah 119. Ini adalah makam baginda Nabi SAW. Mari sama-sama kita memberi salam kepada Rasulullah. Bagilah salam dengan suara yang lemah lembut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulul Azim ya Raufur Rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah wa asyhadu annaka ballaghta risalata wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah. Fasalli alaika Allah salatan daimatan ila yaumiddin. Ya Rasulullah, hamba datang membawa salam daripada ahli keluarga, ibunda dan sahabat-sahabat dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Di sebelah Rasulullah sahabat Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Assalamualaikum ya man nataqa bis-sawab. Assalamualaikum ya Al-Faruq. Selepas menziarahi makam baginda Nabi, kita keluar melalui pintu Jibril. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Walaupun kali ini tak dapat ziarah agak lama kerana SOP yang baru, ya, perlu bergerak segera. Namun insya-Allah, ya, masih boleh diberikan peluang untuk datang ziarah lagi, walaupun sebenarnya slotnya hanya sekali. Tapi kita boleh beratur lagi. Ya, boleh beratur lagi selama setengah jam tu dia bagi pada kita. Ya, boleh beratur lagi dan datang ziarah lagi insya-Allah. Ya. Di hadapan sana tuan-tuan adalah perkuburan Baqi'. Ya, ada hampir 10,000 orang sahabat yang berada di dalam perkuburan Baqi' di sana. Di antaranya isteri-isteri baginda Nabi SAW juga, ya, berada di Baqi', dan sahabat besar iaitu Sayyidina Uthman bin Affan juga berada di Baqi'. Dan cucu Rasulullah sendiri Hasan Hussein juga berada di Baqi'. Ketika hayat baginda Nabi SAW, Rasulullah sering kali datang memberi salam dan berdoa kepada ahli Baqi' ini. Dan dari sini, di hadapan ini tuan-tuan, ini adalah Masjid Nabawi, yang mana di bawah kubah yang berwarna hijau itu adalah terletaknya, di bawah kubah itu terletaknya makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah saya tak puas tadi ziarah, ya, belum puas ziarah tadi kerana bergerak yang agak laju. InsyaAllah saya akan ziarah sekali lagi, beratur lagi, ya. Tadi agak agak cepat, ya, agak cepat kerana tak dibenarkan untuk lama di situ. InsyaAllah, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, Allah memberikan keizinan untuk sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, berkunjung menziarahi makam baginda Nabi SAW. Marilah tuan-tuan, kita memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah, kerana salawat kita kepada Nabi itu, ia adalah merupakan, ia satu jalan untuk mendapat pertolongan daripada Rasulullah, syafaat Nabi kepada kita dengan kita memperbanyakkan salawat kepadanya. Baginda Rasulullah telah bersabda, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilan." Sesiapa yang banyak bersalawat kepadaku, Rasulullah kata, dia akan mendapat syafaat, ya, mendapat syafaatku di hari kiamat kelak. Dan salawat ini, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah merupakan satu ibadat yang tidak akan tertolak. Walau apa kita laku sekalipun dalam keadaan macam mana, salawat itu akan sampai kepada Rasulullah, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah memberikan darajat tinggi kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah, ya. Salawat ini adalah satu doa kita kepada Rasulullah. Apabila kita hidup di dunia ini, Allah memberikan kita kesempatan, ya, dengan nyawa yang diberikan kepada kita. Kita ambil kesempatan ini dengan memperbanyakkan doa kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan ingat kita. Rasulullah akan kenal kita di hari akhirat. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita, insya-Allah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu lafaz yang mudah saja, salawat Ibrahimiyah, salawat yang diajar, ya, baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya, iaitu salawat yang mana salawat ini adalah merupakan terdapat dalam Sahih Bukhari. Lafaznya adalah seperti mana yang kita baca dalam tahiyat akhir. Salawat yang terbaik, salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri, ya. InsyaAllah kita memperbanyakkan salawat Ibrahimiyah. Jadi tuan-tuan, saya beratur sekali lagi untuk dapatkan ziarah makam baginda Nabi, ziarah Rasulullah untuk kali kedua, ya. Tadi tak puas, wallahi tak puas, ya, bergerak begitu laju. Jadi SOP baru ni saya tunjukkan, nak menziarahi baginda Rasulullah perlu beratur dan perlu dapatkan slot. Ya, slot saya adalah daripada bermula jam 7 pagi. Jadi kalau saya dapat selesaikan awal, saya dapat pusing lagi. Ya, selama mana masih ada setengah jam tu, saya boleh datang, ya, datang lagi dan lagi. Jadi beraturnya bermula daripada sini, ya, dipanggil di sini namanya Gate Assalam. Jadi insya-Allah kali ini saya beratur di bahagian depan supaya saya lebih hampir dengan makam baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita, ya, menanamkan rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah. Sekiranya dalam hati kita tidak ada apa-apa perasaan cinta atau kasih kepada Nabi Allah ini, kita insan yang amat rugi, ya. Oleh itu, doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memegang hati, ya Allah, berikan aku, ya Allah, hati yang mencintai Rasulullah, hati yang ada rasa cinta kepada Nabi. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita mencintai Rasulullah, ya, Rasulullah akan cinta juga kepada kita. Cinta kita adalah cinta yang berbalas, ya, cinta yang berbalas. Minta dengan Allah agar Allah berikan kepada kita hati yang dapat mencintai Nabi Allah, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi di kubah berwarna hijau tu, di bawah di situlah, ya, terdapatnya makam baginda Nabi SAW. Ya, beratur laluannya agak jauh, agak panjang. Namun tak apa tuan-tuan, sedikit keletihan, namun nikmat yang begitu besar dapat menziarahi baginda Nabi SAW. Moga Allah menerima ziarah ini, ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ziarah ini, memberikan balasan yang baik
InsyaAllah sama-sama nanti di hadapan makam baginda Nabi kita memberikan salam kepada Rasulullah. Ya, kita tidak dibenarkan untuk meninggikan suara ketika menziarahi makam baginda Nabi SAW. Hatta para sahabat apabila berbicara dengan Nabi, ya, tidak dibenarkan mereka meninggikan suaranya. Ya, perlu bercakap, ya, dengan lemah lembut. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, ya, di hadapan saya ini sekali lagi saya terangkan kubah yang berwarna hijau itu, ya, itu adalah rumah Aisyah pada awalnya, yang mana di bawah kubah berwarna hijau itulah terdapatnya makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat yang paling rapat dengan baginda Nabi, dan di sebelah Abu Bakar adalah Umar Al-Khattab, ya, Umar Al-Khattab, yang mana Islamnya didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.